rendang aku. Jangan nak kasih. Ni kau orang mana bang? Wah, rendang. Ya, Adik. Adik nak apa? Rasa boleh? Nak rasa rendang. Boleh. Sedapnya nak lagi. Oh, boleh. Mai. Nah. Sedap. Satu ikat RM2. Allah kak minta maaf. Tak apa. Biasalah budak-budak tak apa. Okay, biasa. Tak ada apa. Ibu, sedaplah rendang ni. Sedap. Amin suka. Ke? Berapa ni kak? Satu RM2 je. Sebekal RM2. Apa nak rasa? Nak beli ke? Amin. Bisa Ni, kalau ibu ada duit, kita beli rendang, okey? Ibu. Amin suka rendang ni. Ke? Okay, nanti ibu ada duit, ibu beli, okey? Okey. Abang, Ya? nak tin tu. Nak tin ni? Abang baru nak minum je, Dik. Bagi abang minum dulu. So, abang bagi kat dia, okey? Nah, Terima kasih bang. sama-sama. Elok-elok jalan tu. Okey. Bye. Ibu, kat situ banyak tin lah. Wah, pandai, Amin. Dah, jom kita pergi kutip. Banyak ni tin tu. Okey, nanti boleh kita beli rendang. Oi! Kau buat apa kat sini? Maaf bang, kami kutip tin je. Tin ni hak aku. Bukan tempat buang sampah. Tapi tin ni dah buang. Hang diam, budak. Ni kedai aku. Kalau hampa duk suka ambil barang ni, aku nak tinggal barang apa lagi? Bang, maaf. Kami cuma cari rezeki je. Kami cari tin kat sini. Kami cari rezeki je, bang. Tak kacau abang pun. Rezeki. Kalau nak cari rezeki, hang pergi cari rezeki elok-elok. Pergi cari kerja elok-elok. Ni hampa duk curi barang aku. Hampa lupa beli tin-tin kau ni. Ibu tak tahu. Bang, minta maaf, bang. Minta maaf. Amin. Hampa pi. Aku tak mau tengok dah muka hampa. Tu tin siapa? Amin kan? Kata tin hang pi. Belah. Aku tak mau tengok dah muka hampa kat sini nah. Hei. Ibu, ini minta maaf. Ini cuma nak tolong ibu. Tak salah. Amin tak salah pun. Amin tak salah. Amin jangan sedih. Amin tak salah. Amin tak buat salah pun. Amin budak baik. Amin tolong ibu. Sikit. Ni apa ke pipi pemakan nasi ni? Sedap? Tak. Ibu tak makan? Tak apalah. Amin makan dulu nah. Ibu kenyang lagi. Sedap? Sedap. Sedap lah. Sedap? Sedap makan lagi.
dah cukup. Esok Amir balik sekolah. Amir tengok dah ada dah rendang kat rumah. Esok ibu beli tau. Kasih ibu. Sama-sama. Kak, nak satu tak? Satu. Satu lah. Ni Amir ke yang nak ni? Ha, Amir dia suka sangat duk teringat rendang. Nah, masih kak nak? Okey tak tu? Menu apa tu? Okey. Tak ada apa. Tak ada apa? Serius? Tak ada. Wah, Mak Ngah dah datang. Mak Ngah. Sekarang, aku dah ada semua benda yang aku inginkan. Aku dah ada kerja yang hebat. Aku dah ada isteri yang mencintai aku. Dan aku boleh beli semua benda yang aku inginkan. Tapi, malangnya, aku tak mampu beli seorang ibu. Ibu yang tak pernah kenal arti penat lelah dalam membesarkan aku. Ibu yang sanggup membanting tulang untuk memberikan aku sesuap nasib. Ibu selalu tipu Amir. Ibu kata ibu dah kenyang. Tapi Amir nampak semua tu. Buat yang masih ada ibu, hargailah sebaik yang mungkin. Hari ni kan hari raya. Tak naklah sedih-sedih. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada kami, 1 Minute Miracle.